Nak jadi content creator Muslimah, you all kena berkorban. Satu, berkorban untuk cari ilmu. Nombor dua, berkorban untuk masa, berikan masa untuk buat konten. Dan yang ketiga adalah berkorban untuk sentiasa upgrade konten you all. Okay. Masalahnya sekarang ni kan ramai orang banyak sangat bagi saya alasan tak boleh nak datang belajar sebab tak boleh tinggalkan anak, tak boleh nak tinggalkan kampung, tak boleh nak tinggalkan macam-macam lah kan, menyebabkan ramai yang stuck sebab tak dapat nak belajar, sebab tak nak berkorban. Okay, so untuk konten kreator kat luar sana, sempena sambutan Hari Raya Aidiladha tak lama lagi ni, saya nak you all ambil masa sekejap untuk fikir apa benda yang you all boleh korbankan untuk you all bina kembali you all punya konten supaya konten you tu dapat jadi konten yang boleh beri manfaat kepada ramai orang. Stop lagi bina excuses. Start cari jalan macam mana you all boleh datang ke kelas konten creator Muslimah pada 6/6 ini di Seksyen 13 Shah Alam, kerana dalam kelas ni saya akan share dengan you macam mana cara nak menjadi content creator Muslimah yang terbaik, dan bukan sahaja terbaik tapi dapat bina conversion dalam business you all. Okay, so content creator Muslimah kat luar sana, sempena Raya Korban ni, stop buat alasan, start cari jalan untuk jadi content creator Muslimah yang bermanfaat.